semalam kita main kat PT ni, macam dia kata ada tak semua PT yang ada. So kalau kita nak tahu PT tu ada camping atau tak ada camping, kita tengok ni. Dia tulis Max Camp. Bila ada Max Camp ni, maksudnya dia ada tempat untuk rehat dan kemah. Okay, ini information lah pada semua. Kalau siapa yang nak save budget, nak buat tidur camping, kalau tak buat kemah pun boleh, ada katil apa semua kan, boleh jugalah. Tapi dia open sikit lah. Tempat mandi, tempat shower pun semua open. Dia campur, dia mix. Dia tak ada separate kata wanita ke lelaki ke, semua mix. Okay, alright. Cak, good morning semua. Okay, day 2. Jom pergi mandi dulu. Alright, good morning. Kita dah siap-siap apa yang patut. So sekarang ni kita nak kemah-kemah kemah. Kita nak gerak lah. Pukul 8.30 kita jalan. Alright. Alright, kita semua dah ready on the bike. Nak gerak dah hari ni. Day 2. Semua dah ready. Semua dah buang rantai, minyak rantai apa semua. Alright, jom let's go. Alright, jom let's go. Okay, kita dah isi minyak 100 baht minyak yang ketiga. So kita dah bayar dah, tengah tunggu dia ni. So, sekarang ni kita makan dulu dekat area sebelum sampai Jumpon lah, jauh lagi, dalam 100 lebih sampai Jumpon. Okay, kita sekarang ni dekat Cahaya. Nampak Cahaya terlebih lah, Cahaya. Sebelum Jumpon dalam 100 lebih ke Jumpon lagi lah. So kita rehat sat, kita isi minyak dan kita makan breakfast dengan lunch. So ini DK punya. Ni bagi apa Tok? Patpet. Patpet dengan ni 50 baht. Lepas tu yang ni patpet ada ikan keli. Lepas tu dia bagi ulam-ulam lah, makan ulam free. Okay, dekat food court sini. Alright, jom kita makan dulu. Alright, kita dah sampai di somewhere around here. So, masuk Jumpon dah? Masuk Jumpon. Ni nak masuk Jumpon. Woohoo! Iha, sikit lagi lah sangat. Okay, kita isi minyak 90 baht. 32.3 baht per liter. Bayar pakai Touch 'n Go Visa. Okay, kita main dekat Intanin ni. Kita beli signature menu lah. Kita beli ayak latte satu lah. Oh, beli ayak latte satu lah. Ambil? Latte lah. Latte kosong lah abang dia. Latte kosong tak mau gula. Gula sikit je. Latte ไม่ใส่น้ำตาล Latte เย็นไม่ใส่น้ำตาลนะคะ Thank you. Yeay, kita dah masuk. Sampai dah projek Pirika. Jauh lagi perjalanan kita. Woohoo! Okey, daripada pagi tadi kita gerak. Sekarang ni dah pukul 4. Kita dah sampai dah, ikonik.
entrance to Prancap kiri kan. Kalau kita buy daripada sebelah Malaysia, kita akan jumpa dulu ayam ni lah. Okay. Lepas tu kita akan masuk ke Prancap kiri kan. Alright, jom sambung perjalanan kita. Jauh lagi ni. Jom. Okay, kita isi minyak settle dah. Sekarang ni kita nak adjust sikit rantai. Rantai ada kenduk sikit lah. Sikit je kenduk pun tak banyak. Aduh, dia buat teruk. Okay, kita adjust sikit lah. Okay, sekarang ni dia tukar minyak enjin untuk con pula. Menggunakan ni minyak enjin ni. Minyak enjin Toyoji ALT Fast Runner daripada Bob YP lah. Nampak ni. Okey, kalau siapa berminat boleh tengok di beg kuning ada kat bawah nanti. Apa tengoklah nanti akan keluar lah barcode tu. Fast Runner 10W40. Multi level synthetic daripada RLT. Abang lampu dah. Ada lampu dah. Daripada RLT ya. Alright. Okey, 70 baht. 70 baht diisi. Station ni dia tak terima pula. Visa. So kena bagi cash. Raya Azad, jaga. Okey. Nak sampai dah sikit lagi. Jom. Okey, sekarang ni kita dah sampai apa nama resort ni? Resort Renmari. Renmari Resort. So sekarang ni kita dah ambil 2 bilik, 3 dengan 4. So sekarang ni kita parking di sini. Dan rasanya malam ni sampai sini sajalah. Kita sekarang pukul berapa? Sekarang dah pukul 11, pukul 12. 12 time siam, pukul 1 time kita. So, okey lah. Ngantuk dah. So, sekarang ni kita nak masuk bilik, rehat-rehat. Sebab esok kita ada 700 lebih kilometer lagi. Okay. See you tomorrow. Bye-bye.